Dalam Al-Fatihah ni bukan sesuatu yang baru. Ia adalah doa warisan. Doa yang sama yang dimulakan oleh Adam yang bergema dalam rintihan dan tangisan Nuh yang lahir tulus dari hati Ibrahim dan akhirnya disempurnakan di atas lisan Nabi kita Muhammad SAW. Ia macam satu benang emas, anda tahu, yang menyambungkan semua Nabi dalam satu permintaan yang abadi kepada Tuhan yang sama. Okey, sekarang kita beralih pula kepada satu lagi nama yang sangat istimewa untuk surah ni. Kenapa ia digelar Ummul Kitab? Atau dalam bahasa kita, ibu kepada segala kitab. Gelaran Ummul Kitab ni, Masya Allah, cantik sangat. Analogi dia macam ni. Sama macam seorang ibu yang faham setiap keperluan anak dia, kadang-kadang sebelum anak tersendiri tahu apa yang dia nak. Macam itulah Al-Fatihah. Ia mengandungi, merangkumi dan menjawab setiap satu kerisauan, harapan dan kehausan rohani yang kita ada. Semua jawapan bermula dari sini. Ini satu persoalan yang selalu timbul. Bukankah Iqra' wahyu pertama? Ya, betul.